Baik, dianggarkan 14,000 etnik Rohingya berada di Kedah manakala 522 lagi dalam tahanan di Depo Imigresen Belantik di Sik kerana tidak memiliki dokumen perjalanan sah. Pengarah Imigresen Kedah Muhammad Rizwan Muhammad Zain berkata, kebanyakannya memiliki kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian atau UNHCR yang tidak membawa maksud mendapat kebenaran memasuki Malaysia. Jadi, di depo imigresen Belantik, daripada 950 orang, pada masa sekarang lebih kurang 1,400. Maksudnya dah berlaku lebihan dari segi kapasiti. Dan antara isu yang paling utama ialah daripada 1,400, sebenarnya 1,200 adalah warga Myanmar. Dan kalau kita tengok, sepatutnya 950 orang dari segi kapasiti tu dengan 522 orang, seolah macam 50% daripada kapasiti kita tu telah pun diisi oleh warga Rohingya. Dan diorang tak akan keluar. Di situlah sebenarnya cabaran Jabatan Imigresen untuk macam mana kita nak mengurus tangkapan baru buat masuk untuk dihantar balik. Sedangkan yang ni kekal berada di situ tanpa ada jalan pulang. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Imigresen Negeri Kedah di Alustar. Katanya tahanan etnik Rohingya melibatkan 305 lelaki dewasa, 65 perempuan dewasa, 79 kanak-kanak lelaki dan 73 kanak-kanak perempuan. Sementara itu, beliau berkata pihaknya berdepan cabaran untuk melakukan proses penghantaran pulang terhadap etnik Rohingya berikutan isu pengiktirafan mereka sebagai rakyat sah Myanmar. Tambahnya, kebanyakan etnik Rohingya dipercayai memasuki negara ini menerusi jalan laut. Katanya operasi terus dilakukan dan mana-mana warga asing yang tidak mempunyai dokumen sah akan ditahan. Minggu lalu, negara dikejutkan dengan tragedi bot karam membawa kira-kira 70 pendatang tanpa dokumen di perairan sempadan Malaysia-Thailand. Angka korban di perairan Malaysia setakat ini ialah 29 mangsa, manakala pihak berkuasa Thailand menemui sekurang-kurangnya 10 mayat. Siasatan mendapati semua 29 kematian di kawasan Malaysia berpunca daripada lemas. Seramai 14 mangsa termasuk 5 kanak-kanak berjaya diselamatkan. Tragedi itu sekali lagi menyalahkan keputusasaan etnik Rohingya yang melarikan diri daripada konflik berterusan di Myanmar, memaksa mereka menaiki bot sesak dan berisiko tinggi demi mencari perlindungan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebelum ini mengklasifikasikan Rohingya sebagai antara komuniti paling teraniaya di dunia.